Assalamualaikum muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, satu hari satu hadis. Tapi hari ini kita tidak menguraikan berkenaan dengan hadis, tapi kita uraikan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 14 hingga 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Apa maksud dia? Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan melakukan ketaatan dan amal soleh dan menyebut nama Tuhannya dengan lidah dan hatinya serta mengejarkan solat dengan khusyuk. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah, maksud dalam ayat ini nak memberitahu kita apabila Allah telah menurunkan kita ujian, menurunkan kita satu peringatan kepada kita dan membuat kita sedar, dan kita sedar pada ujian yang Allah bagi itu, lalu tuan-tuan dan puan, kita ubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih ingat kepada Allah, menjadi lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita buat kita sebut nama Allah dengan lidah kita, kita ingat Allah dengan hati kita, lalu Allah akan masukkan kita dalam syurga Allah. Allah terima, Allah sayang orang yang begitu. Orang yang apabila Allah bagi ujian kepada dia, lalu dia ubah diri dia kepada lebih baik, kepada mengingati Allah, maka Allah akan sayang orang itu dan masukkan orang itu dalam syurga. Kita tuan-tuan dan puan, kita nak syurga yang kekal abadi. Dunia ni hanya sementara sahaja. Semua orang akan meninggalkan dunia ni. Lalu beringatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mati itu pasti. Tidak ada pilihan tuan-tuan dan puan. Jadi renung-renunglah. Untuk bersama saya satu hari satu hadis, boleh follow saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.